Orang Islam minum arak, hukum dia boleh dosa. Nabi kata kullu muskirin khamrun, setiap air yang memabukkan adalah arak. Wa kullu khamrin haramun, dan bila sudah namanya arak, haram. Al haramu yajuru ilan nar, benda haram ini mengheret kamu ke dalam api neraka. Okey, tapi kalau tersalah dimaafkan. Nampak? Dia salah. Salah hubung lebar. Air itu air arak, tapi salah dikilang salah dah. Itu dia Zam-Zam. Dia ingat kan Zam-Zam? Dia minum buih mulut-mulut. Tidak haram kerana tersalah. Okey? Jangan minum arak. Kalau lepas-lepas minta maaf pada Allah. Allah Maha Pengampun. Okey? Dia suka dengar kita banyak dosa, kau nak minta maaf ya Allah, tu dia suka dengar. Dia pun Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Okey. Tak.